Wah, nampak gaya makin menarik ni. Cik Kim dihujani lagi dengan soalan-soalan berkaitan dengan pembangunan kerjaya di Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. Soalan yang diajukan kepada Cik Kim adalah, Cik Kim, kenapa ramai orang profesional hari ini nampak berkerjaya, tapi sebenarnya sedang bergelut dengan stres, anxiety dan rasa tak senang di tempat kerja. Malah juga terbawa-bawa ke dalam keluarga. So, apa sebenarnya yang boleh kita buat? Bukan sekadar motivasi, tapi sebenarnya kita boleh buat adalah intervensi pencegahan awal untuk membantu individu-individu seperti ini pulih dan seimbang semula jadi dengan bimbingan profesional. Kerana itulah, pertanyaan menyusul kat sini, bagaimana kalau saya, dia kata, nak dilatih menjadi seorang terapis kesihatan mental industri dan komuniti secara profesional di bawah bimbingan Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. Sebab dia cakap begitu, dia dah lihat dekat laman website Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia, dan dia dah melihat juga bukti-bukti yang nyata lapangan yang diusahakan oleh Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. So, sebenarnya nak menjadi terapis kesihatan mental industri dan komuniti ini memerlukan jiwa yang kental daripada dalam dan percaya bahawa kerjaya ini adalah kerjaya dalam lajur industri perkhidmatan sokongan kesihatan mental. Jadi sebagai terapis kesihatan mental industri ini, kerjanya adalah membantu individu untuk apa? Untuk dibimbing, melakukan pencegahan awal sebelum isu kesihatan mental individu melarat jauh. Apabila dah nampak lain macam aja tu, maka terapis kesihatan mental berkewajipan menyalurkan individu yang nampak kritikal ini kepada doktor psikiatris ataupun clinical psychologist ataupun kepada kaunselor. Kerana apa? Kerana terapi kesihatan mental industri ini mempunyai etika yang khusus. Dia tak boleh cross border antara satu sama lain. Ini jelas dalam standard kemahiran kerjaya baharu di bawah Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. Semua rujukan ini dirujuk secara standard antarabangsa. Baik. So, dia tanya lagi, kalau gitu Cik Kim, macam mana saya ni ada peluang ke untuk dilatih secara profesional dalam kemahiran industri ni? Dan macam mana kalau nak dapatkan peluang-peluang ini? So, sekiranya dapatkan peluang-peluang macam ni, terus hubungi di talian 019 2044 036. Cik Kim akan explain detail dan solat hajat dan istikharah sekiranya ingin dibimbing, dilatih di bawah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.